musim sejuk dan tetap dengan pasangan yang sama jika mereka hidup bersama. Di sebelah kiri pula adalah pameran kera hantu yang mempunyai berat kira-kira 10 hingga 190 gram. Sebelah kanan adalah pameran itik belibis dan napoh. Itik belibis ialah spesies itik bersiul yang terkecil yang didapati di Asia Selatan dan Tenggara. Napoh pula bersaiz lebih besar dari kancil. Jantan tidak mempunyai tanduk tetapi mempunyai gigi taring kecil yang memanjang di bahagian rahang atas. Dan terdapat juga beberapa ekor itik Carolina. Di sebelah kiri adalah pameran tanah pamah rendah yang dihuni oleh bangau kendi dan kelawar cecadu pisang serta keluang kecil. Pameran berikutnya adalah buaya jejulung, iaitu reptilia bermuncung panjang tirus yang hanya terdapat di Asia Tenggara, seperti di Semenanjung Malaysia dan Sumatera. Dietnya terdiri daripada ikan, serangga, mamalia kecil dan crustacean, iaitu ketam dan udang kecil. Pameran seterusnya ialah orang utan Borneo yang dikenali dengan kepintarannya. Haiwan endemik kepulauan Borneo ini mempunyai jangka hayat selama 35 hingga 45 tahun. Namun di bawah jagaan, jangka hayatnya boleh dijajah sehingga 60 tahun. Di sebelah kiri anda terdapat sekumpulan simpanze yang berasal dari benua Afrika. Chimpanzee lagi banyak. Tidak seperti orang utan. Chimpanzee. Dan agresif. Kejap. Anak chimpanzee akan sentiasa bersama ibunya selama 10 tahun sebelum berpisah untuk memulakan kehidupan sendiri. Seterusnya adalah tu center. ungka tangan putih. Primat ini aktif pada waktu siang. Ikan Lengan dan arapaima. jarinya yang panjang Siamang. membolehkan primat ini bergerak pantas. Oh tu ikan arapaima. Kolam semula jadi ini pula menjadi habitat spesies ikan arapaima yang berasal dari Amerika Selatan. Mencatat rekod sebagai ikan air tawar terbesar di dunia, saiznya boleh membesar sehingga 200 kg dengan panjang 3 meter. Anak sungai di sebelah kiri dihuni buaya tembaga, spesies reptilia yang paling ganas dan mampu hidup selama 70 tahun. Buaya akan sentiasa berada di dalam air. Namun bagi mengimbangi basking suhu badannya yang terlalu sejuk, maka ia akan naik berjemur di kawasan tebing. Di sebelah kanan adalah ungka tangan hitam. Jangka hayatnya 25 hingga 30 tahun. Dan dietnya adalah buah-buahan, daun muda, tunas dan serangga. Seterusnya, Nampak tak? Fennec adalah rumpah terkecil yang dikenali dengan ciri-ciri yang unik dan beradaptasi kepada persekitaran gurun. Adalah haiwan nokturnal. Mereka aktif pada waktu malam. Sebelah kanan adalah skunk belang. Spesies skunk yang tergolong di dalam keluarga Ikan bena. di mana semua di dalam keluarga ini mempunyai kelenjar bau dan berbau asturi. Akan mengeluarkan cecair Skunk belang. untuk mempertahankan dirinya. Kandang seterusnya menempatkan spesies primat yang dinamakan beruk kenton. Anak beruk kenton berwarna putih dan berubah menjadi coklat gelap apabila meningkat usia. Mukanya berwarna merah atau merah jambu dan akan berubah menjadi coklat gelap apabila semakin tua atau terdedah pada cahaya matahari. Buaya ni lagi.
Habitat yang mendiami pameran di sebelah kiri ini ialah buaya jejulung, iaitu reptilian air tawar dengan muncung panjang tirus. Binturong. Pameran seterusnya ialah binturong yang merupakan spesies musang terbesar. Oh. Haiwan ini aktif pada waktu malam Alah, dan tak tahu besar lah. sekitar 6 hingga 14 kilogram, malah boleh mencecah 20 kilogram. Di sebelah kanan anda terdapat landak raya dan landak nipung yang bersifat nocturnal dan mampu bergerak pantas apabila terancam. Ular. Di sebelah kanan terdapat buaya tembaga. Ya. Sekolah tak ada kan? Labi-labi. Kita. Sebelum mana ada macam tu baru. Kita ikut sana, ikut belakang. Dia lalu kalau kita jalan. Jalan ke depan dia, belakang. Karena ni kan jalannya ada 5. Salah. Ui. Usa. Ui, itu kejut. Ui, itu kejut. Kejut lain. Pameran seterusnya ialah rusa ubi, iaitu spesies yang berjaya dibiakkan oleh Zoo Taiping dan Night Safari. Diet utama bagi rusa ubi adalah rumput, daun dan buah-buahan hutan. Di sebelah kiri adalah kucing batu yang merupakan kucing liar kecil dengan taburannya sekitaran belantara Thailand, semenanjung Malaysia, Borneo dan Sumatera. Wah, ada dua. Tu, pusuk ubi. Wait, jauh. Oh, ada construction pula. Tengok sana. Di sebelah kanan merupakan pameran babi hutan spesies mamalia yang banyak membantu untuk menggemburkan tanah di hutan dan membantu menyebarkan benih-benih pokok ke dalam tanah. Apa yang bergerak? Seterusnya pameran singa Afrika. Oh, singa Afrika. Dikenal sebagai Raja Rimba. Singa lebih gemar bersosial atau hidup berkawanan berbanding dengan spesies kucing lain. Singa merupakan haiwan nocturnal yang gemar tidur pada waktu siang dan aktif pada waktu malam, lebih sering lagi waktu senja. Pilah si Komi tu. Zoom. Dah zoom alah. Bye-bye. Bye singa. Ni pula dah. Tanjung Malaysia. Ada kandang. Memerang Next. licin merupakan haiwan yang gemarkan habitat air. dan Memerang bulu. Malaysia. Oh. Kenapa ni? Kenapa? Otter.
Teacher mana? Mana tahu tanda dia? Di sebelah kiri anda pula adalah landak raya. Landak Raya. Alamak. Seterusnya adalah duduk bertumpuk atau Duduk nama saintifiknya Crocuta yang hidup secara berkumpulan dan spesies cukup terbesar dalam keluarga duduk. Oh, tu. Lah. Ini tadi. Dubu. Alah. Hai. Seterusnya adalah pangeran beruang matahari. Ia adalah jenis beruang yang terkecil di dunia dengan ketinggian 1.2 hingga 1.5 meter dan berat 27 hingga 20 kilogram. Landang bersebelahan pula menempatkan sejumlah rusa bawean yang berasal dari Kepulauan Bawean, Indonesia. Makanan kunci haiwan ini adalah pucuk-pucuk daun. Rusa bawean merupakan salah satu aset Zoo Taiping and Night Safari dalam program pertukaran haiwan dengan zoo-zoo dalam dan luar negara. Nah, di sebelah kanan ialah kolam ikan air tawar yang menempatkan pelbagai spesies ikan seperti ikan tilapia, ikan haruan, Alah, rasa ular. dan ikan Ular. Ni, tengok kanan. Di sebelah kiri pula adalah rumah bakteria ular seperti ular sawah resam, ular tedung selar dan lain-lain. Anda boleh mengunjungi semula dengan berjalan kaki supaya dapat melihat dengan lebih jelas. 3D model on the wall. Seterusnya dinamakan hutan tebing sungai, iaitu habitat bagi menempatkan beberapa spesies burung seperti burung botak Oh, ni. putih, serindit, pucung keladi, bangau kandi, kelawar dan keluar. Haiwan-haiwan ini aktif pada waktu siang dan malam. Dia hutan. Cantik ni. Dia lah nampak cantik lawa. Nak sampai dah. Kini, kita berada di kawasan Zoo Sentral, di mana kita telah menyelusuri perjalanan loop barat sejarak 1.2 km. Seterusnya, kita akan meneruskan perjalanan ke loop timur dengan jarak perjalanan 1.3 km. Kaki berpeluang untuk refresh and retreat sebelum meneruskan perjalanan mereka ke pameran seterusnya. Savana Afrika. Oh, hello. Di sebelah kanan terdapat pameran yang diberi nama Sawana Afrika yang menempatkan beberapa ekor haiwan yang berasal dari benua Afrika. Wah. Udang lampuca, burung muka, burung pria mahkota Afrika, lechuk merah, nyala dan flamingo besar. Konsep yang digunakan di pameran ini adalah konsep kandang terbuka yang mampu mewujudkan suasana semula jadi bagi hidupan liar. Wih, ada haiwan lari. Wih, ada gajah.